Assalamualaikum korang, welcome back to my channel. Channel aku channel geng lori sawit. Tapi hari ni aku bawa kereta pada bulan Ramadan ni, bulan puasa ni. Sekarang dalam pukul 2.30 petang. Aku masih loading, tengah panas lagi ni. Tak loading pakai grabber. Jadi aku tunjuk macam mana bulan puasa ni kita orang larat ke tak larat loading. Kalau loading pakai grabber lebih kurang lah tu. Okay, let's go. Okay, sekarang kita angkat buah yang depan tu. Sekarang dekat belakang aku ni pun dah nak penuh dah ni. Nak tuang dekat beam. Tapi angkat satu longgok tu dulu lah. Okay, let's go. Pertama kita hidupkan traktor macam biasa lah. Okay, let's go. Okay korang, ni pun dah penuh lah. Dah penuh. Tadi korang perasan tak masa aku angkat tadi ada yang macam buah jatuh. Ni ada jatuh satu. Okay, jatuh satu ni kita nak macam mana? Kita akan loading manual ataupun taruh dekat tepi lah. Kita akan taruh tepi balik. Kan tak semestinya kalau kita pakai grabber ni. Kan pakai grabber ni tak semestinya kita tak pakai mesin loading. Aku pakai mesin loading. Jadi buah ni aku akan pakainya mesin loading ni. Aku akan alihkan lah. Okay. Okay, kita ambil je. Kita alihkan dekat. Aku nak angkat petalan nak buat puasa ni. Allah Akbar. Alih ke tepi je. Besar buah ni. Kita alih ke tepi. Tak apa, aku loading lah sekejap. Loading naik ke atas ni. Okay, sekejap. Okey, buah ni pun agak dah penuh. Okey, korang teruskan tengok video ni. Aku nak pergi buang dekat beam. Beam tu rasa boleh penuh ke tak boleh penuh satu ni. Rasa macam tak boleh penuh. Kalau korang nak tahu, okey, jom let's go. Kita tengok. Bulan puasa ni kalau loading manual macam tu, aku tak tahulah siapa yang larat. Memang hebat lah orang dia. Tapi kalau aku, Allah Akbar, kalau 50 tandan, 40 tandan pun rasa aku tak tahulah. Macam memang rasa macam nak buka puasa lah.
Okey, jom kita menuju ke BIM, tempat pengumpulan buah lah. Dia biasa 3 kali tuang penuh, ni tuang kedua, tapi ni macam banyak sikit ke tengok. Tahu boleh penuh ke tak penuh, tengok. Let's go. Oi, terlepas. Okey, korang dah sampai kat BIM dia. Ni aku nak tuang ni. Jom kita tengok boleh penuh ke tak boleh penuh. Let's go. Kena dalam pukul 4. Aku memang tak larat langsung. Ni dah hampir penuh satu BIM, dah kira penuh lah ni. Aku terus balik. Bulan puasa memang tak larat kalau bulan puasa. Tapi nak macam mana mencari rezeki. Anak rantauan kan namanya. Tapi yang aku tabit, semua pekerja-pekerja TKI kita dekat Malaysia, kalau puasa pertama memang wajib. Tak kisahlah mana-mana pada orang Jawa, Lombok, Minang, Bangladesh ke apa, semua Bangladesh, semua pekerja. Puasa pertama, kebanyakan dekat ladang aku, dia orang akan cuti untuk puasa pertama. Kalau yang puasa kedua ke berikut tu, mana yang larat, larat lah. Mana yang tak larat lah. Macam aku, insyaAllah masih larat lagi. Hari ni aku tak ingat puasa ke berapa. Puasa ke-5 ke ke-6. Hari ni aku dapat 3 BIM. Satu BIM tu 8 tan. Campur ni yang last ni tak sampai 8 tan. Last ni mungkin dalam 6 tan atau 7 tan je. So aku pun nak balik, dah pukul 4. Okay, siapa yang menonton, aku cakap terima kasih. Kerja ladang sawit, siapa yang puasa tak puasa, itu terletak pada masing-masing sebenarnya. Mampu tak mampu, tapi tenaga memang low lah. Okay, terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, subscribe. Okay, korang, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Aku pun tak sempat nak tunjuk angkat grabber banyak sangat. Nanti video berikutnya nanti aku tunjuk banyak sikit angkat. Ini cuma penuh dalam 6 tan je lah. Okay, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam tandam duri, anak rantau.